Assalamualaikum. Hai, boleh tanya soalan tentang Hari Guru? Boleh. Okey, jika boleh beri sesuatu ucapan, apa yang nak ucap? Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK Simpang Kuala, dan saya ingin ucapkan terima kasih kerana guru-guru telah mengajar saya untuk belajar, memberikan saya didikan, nasihat, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru di SMK Simpang Kuala. Siapakah cikgu paling galak kat sekolah ni? Kau Nisa je. Cikgu Nisa. Cikgu Nisa. Okey, dalam ramai-ramai cikgu mana yang paling sporty dalam sekolah ni? Cikgu Latifah. Sebab dia ramah lah. Dia ajak dia faham kami lah. Okey, jika kamu boleh bagi hadiah kepada guru, apa yang kamu nak bagi? Pen dengan marker pen. Cikgu apa yang paling kamu sedih bila dia besar nanti? Boleh tak tu? Boleh lah. Cikgu Asmiza dengan Cikgu Asmina. Sebab? Sebab ni ni lah macam ni. Baik lah. Memang rapat. Cikgu dua-dua tu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Apakah maksud Hari Guru? Hari Guru adalah maksud hari yang bahagia untuk guru-guru kepada sekolah SMK Simpang Kuala. Okey, sekian, terima kasih. Berikan nama satu cikgu sukan kat sekolah ni. Cikgu Razak. Okey, dalam banyak-banyak cikgu mana paling sporty? Cikgu paling sporty kan? Cikgu Nurcita. Sebab? Tak ada sampel dah. Apa yang lagi? Tak ada rajin, dia selalu buat kelas tambah kat kelas dia. Apakah nama tuan pengetua sekolah kita? Tuan Pengetua SMK Simpang Kuala, Encik Zainuddin bin Abdul Manan. Siapakah cikgu favourite dalam sekolah ni? Cikgu Latifah. Sebab dia baik, dia ajak baik lah. Layan orang. Cikgu apa yang paling kamu kagum? Siapakah cikgu paling sporting kat sekolah ni? Ada dua, Cikgu Nizam dengan Cikgu Nomiza. Sebab? Cikgu Nizam kadang macam tak ajak lepak apa semua. Cikgu Miza macam baik lah, saya tanya macam-macam. Macam mana kamu sambut Hari Guru dekat sekolah? Boleh buat majlis, kita boleh buat bagi hadiah. Lepas tu kita mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru. Okey, terima kasih. Dalam banyak-banyak cikgu apa yang paling sporting? Cikgu Ghazali. Ghazali. Jika kamu nak jadi seorang guru, mata pelajaran apakah yang anda akan ajak? So, saya akan ajar subjek PJ sebab saya suka sekat. Kalau kamu boleh ucapkan kepada semua guru, apa yang kamu ucap? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru SMK Simpang Kuala kerana telah membantu kami, telah mendidik kami dan telah memberi tunjuk ajar kepada kami serta membetulkan segala kesilapan kami. Sepanjang kami ada kesalahan, terkasar bahasa dan semua kesilapan kami. Dan terima kasih kepada semua guru tingkatan 5 kerana sentiasa bertungkus lumus untuk membantu kami untuk dapat markah yang cemerlang dan keputusan yang cemerlang untuk SPM. Okey, terima kasih.